Okay guys, Assalamualaikum. Selamat tengah hari, semangat pagi. Okay, so saya nak buat satu video perkongsian ringkas tentang bisnes Herbalife yang kita buat ni menggunakan platform Sikit Demi Satu Hari. Ataupun ada mungkin yang buat menggunakan DMO yang lain-lain. Tapi apa yang saya nak kongsikan ini adalah something yang general. Tapi ianya penting untuk anda faham dan untuk anda ketahui kepada yang belum tahu, iaitu tentang funnel. Okay, business funnel. Dari mana bermula, daripada mana anda kena bermula, kan, lepas langkah pertama ke mana langkah kedua dan sebagainya. So tanpa membuang masa, saya nak tunjuk ke anda. Saya akan share screen saya. Ni saya baru buat tadi. Actually saya lukis dekat saya punya apa nama ni, whiteboard saya. Ni saya transfer kepada Canva ni. Tapi ini adalah satu lead funnel yang bisnes-bisnes lain pun actually semua ada funnel masing-masing. Cumanya kita adalah tambahan-tambahan sedikit perbezaan kat situ. Tapi basically every business have some kind of a lead funnel. Okay, sebab semuanya bermula daripada langkah yang sama, iaitu langkah orang tak tahu tentang kita, sampailah orang tu jadi sama ada kita punya business partner dalam kes kita ni, ataupun kalau bisnes di luar sana, jadi dia orang punya repeating customer. Jadi dia orang punya, kata apa, peminat tegar lah kan. Okay, so semua dalam ni yang mendengar ni, saya percaya anda adalah business partner kepada coach anda ataupun kepada anda punya upline kan. Jadi saya harap anda tak terkejut lah mendengar maklumat-maklumat yang saya kongsikan ini. Dan kita pun dah buat training sebelum ni kan. Jadi benda-benda ni semua benda basic sahaja. Okay, so semua orang berdaftar menjadi ahli and then berminat nak buat bisnes, sebab semua dalam ni semua yang nak buat bisnes. So apa yang anda kena tahu sebagai seorang business owner dalam Herbalife ni, anda kena tahu everybody starts their customer base, their member base, dia semua bermula dengan dapatkan lead terlebih dahulu. Tak kira lah anda guna TikTok ke, anda guna apa ke, lead ni selalu kita cakap bila kita ada, TikTok, benda-benda semua ni lah. Tapi sebenarnya tidak. Okay, anda yang tak menggunakan TikTok pun, anda actually kena ada leads. Dan leads ini bukan semata-mata daripada TikTok sahaja. Leads boleh juga datang daripada anda punya kenalan-kenalan. Okay, yang penting anda tahu mereka ini adalah dalam golongan leads. Okay, mereka ni belum beli lagi daripada anda, belum tahu lagi tentang apa yang anda buat, dan mereka ni mungkin boleh jadi customer ataupun mungkin tidak. Dalam bisnes lain mungkin ada guna perkataan prospect dan sebagainya kan. Tapi kita kat sini kita guna leads lah. Saya guna leads sebab saya guna lead funnel ni. Okay, so lead dia ada dua jenis. Dan kepada orang-orang yang baru, please fokus kepada anda punya usaha 80% pergi dekat warm lead. Okay, iaitu anda punya kawan-kawan, COI anda, circle of influence anda, family members, kawan-kawan office, kawan-kawan jiran-jiran anda, apa semua itulah kan. So think about how do you want to get people untuk masuk di dalam bucket leads anda. Kawan-kawan, ada beradik, so macam mana nak bagi dia orang tahu saya ni buat Herbalife, supaya dia orang ni jadi saya punya prospect, saya punya leads. Okay, anda boleh guna WhatsApp status, anda boleh guna Facebook. Pada yang dah lama buat Herbalife, ada yang pernah guna shake party kan, panggil kawan-kawan terdekat, mai ke rumah, mai testing Herbalife punya produk, buat timbang-timbang apa semua tu kan. And then listkan 100 orang. Ini antara effort langkah-langkah yang anda boleh buat untuk anda approach lead, warm lead anda. Okay, and then bila anda dah rasa confidence sikit, dan start untuk anda dapatkan cold lead. Cold lead ni anda boleh dapatkan daripada TikTok content, TikTok live. Anda boleh keluar bagi flyers dekat orang-orang yang anda tak kenal lagi dan dia orang pun tak kenal anda. Ini adalah definition of cold leads. Orang yang tak kenal anda dan anda pun tak kenal mereka. Kan, buat roadshow. Okay, so buat dia dua-dua ni. Bila anda dah selesai dengan warm lead, dah settle, kan, dah banyaklah anda buat kat situ, anda dah rasa okay, aku dah tahu dah apa nak cakap, then you can move into your cold lead. Kebanyakan orang yang tersilap langkah, dia orang terus buat cold lead, terus buat konten di TikTok, tak contact pun warm lead dia orang. Itu yang cold lead dia pun tak berapa nak menjadi, sebab dia tak mahirkan skill-skill yang sepatutnya, yang sepatutnya boleh dipraktiskan dekat warm leads. Okay, ni warm leads ni pula lagi mudah nak percaya kita, sebab kawan-kawan family semua terdekat ni kan. So cuba tengok, mungkin tak dapat semua, tapi dapat seorang yang kata yes pun dah okay dah. Okay, so that is warm lead and cold leads. Okay, in between the leads and then the next step in the funnel, iaitu customer base, ada satu proses closing. Okay, anda kena close mereka lah. Anda dah approach mereka, dah bagi tahu informasi kepada mereka. The next step adalah untuk anda dapatkan belian daripada mereka. Okay, so ini anda kena kerjasama dengan coach anda
apa package-package yang anda buat, apa semua itulah kan. Mungkin ada yang close dekat Nutrition Club, ada yang close dekat WhatsApp, ada yang close dekat Zoom call. Itu terpulang kepada proses masing-masing, tapi itu adalah proses yang tak boleh lari. Tak boleh orang tiba-tiba dekat leads nak jadi customer anda tak ada proses closing. Tidak boleh. Kena berlaku satu proses yang mana anda menerangkan produk itu apa, programnya macam mana, harganya berapa dan sebagainya. Info-info asas tersebutlah. So kena berlaku proses closing. Bila anda berjaya close, mereka ini akan masuk ke dalam anda punya customer base. Okay, bila berada dalam customer base, dah closing, kita akan bantu mereka dapatkan dua perkara. Okay, dua perkara. Yang pertama adalah result. Kita kena tolong dia orang dapat result dengan produk Herbalife, dengan program kita. Sebaik yang kita mungkin, yang kita boleh. Kan, kalau kita ada masa apa yang limited, just plan your follow up betul-betul. Mungkin seminggu sekali je. Follow up ni tak lama pun. Kalau anda ada 5 orang klien, seorang klien follow up 5 minit, kan, itu pun anda dah boleh settlekan dah. Okay, so kalau anda ada masa yang lebih banyak, anda boleh buat follow up yang lebih kerap, terpulang. Tapi goal dia adalah nak bantu mereka ni dapat result. Okay. Yang kedua iaitu kita nak bantu mereka ni dapat exposure. Exposure apa? Exposure tentang diskaun dalam Herbalife, peluang dalam Herbalife business, kan? Ataupun apa lagi, tentang kita punya sistem. Give them exposure about what is this business is all about, what are the discounts, kan? Selain daripada produk. Nak expose mereka kepada benda yang mereka dah tahu. Contohnya mereka tahu tentang satu shake, kita expose mereka kepada produk-produk yang lain. Okay, so ini dua perkara. Result kita nak bagi dia orang dapat, kita juga nak bagi mereka dapat exposure, dapat ilmu baru, knowledge baru, exposure kita panggil dia. Okay, dan bila kita dah provide semua ni, okay, the next step iaitu the next panggil bucketnya adalah dalam funnel tu members base. Tadi customer base, ada yang dah jadi, ada yang dah ramai ahli pun semua kan. Tapi mereka pun start dengan customer base juga. Jadi kita orang ada ramai ahli, tapi kita pun, mereka yang masuk dengan kita punya customer member base ni pun dia start dengan customer base dulu. Okay. So bila dia orang dah dapat result, dia orang dah dapat exposure, dia orang tahu boleh daftar, kena berlaku proses upgrading. Tak boleh skip You cannot tiba-tiba harap customer ni nanti tiba-tiba tahu tentang macam mana upgrade. Tak boleh. You kena cerita dekat mereka, kena berlaku proses upgrading. Kena bagi tahu, okey kak boleh daftar untuk dapat diskaun. Itu pun upgrading. Daripada orang tak ada diskaun, pada orang yang ada diskaun, itu pun upgrading. Kepada 35% upgrading, 42% upgrading. Okay. So bila daripada upgrade, mereka akan masuk ke dalam members base. Tak kira lah dia orang ni 35, 42 or whatever. Okay, dia orang akan masuk dalam members base. Yang masih lagi dalam members base tu, kita nak bantu mereka dapat results dan exposure. Sebab apa? Sentiasa kena expose mereka ni, sentiasa kena bantu mereka dapat result selagi mana mereka mahukan results. Okay. Walaupun mereka sekarang berada dalam members base. Alright. So sekali lagi suruh dia orang rejoin kalau belum dapat BMI yang normal. Kan, kalau kata mereka ni nak upgrade, bantu mereka, expose mereka to the next step. Kan, okay. So bila dah settle members base, kita dah boleh filter. Okay, dia ni nampak macam berminat, dia ni nampak okay apa semua. Ada corporate event yang berlaku dalam masa terdekat. Okay, daripada situlah kita boleh mendapatkan kita punya junior coach, iaitu orang yang nak buat business, okay, yang mereka ni at least 35% dan ke atas. Okay, so corporate event, event IoT yang bukan corporate juga pun boleh, masterclass, whatever semua tu, boleh kita mengajak mereka untuk join supaya kita boleh masukkan mereka ke dalam base yang seterusnya, iaitu junior coach ataupun business partner punya base. Okay, yang tak mahu, itu okay. Dia orang kekal dalam members base, biar mereka berada dalam tu, keep exposing them, so that at one point mungkin mereka berminat nak masuk dalam base yang seterusnya, iaitu business partner base dan junior coach punya base. Dalam business partner base dan junior coach base ni, kita nak bantu mereka ni dapat business result. Okay, so macam mana kita nak bantu mereka dapat business result? By mentoring them, by teaching them, by coaching them how to get new clients, by coaching them what is the marketing plan, what is the next level, macam mana nak dapat keuntungan, macam mana nak dapat commission, macam mana dapat royalty, kan, dan semua itulah. So kita bantu mereka sampai mereka dapat business result. RM100 ekstra, 200, 300, 400, 500, 600, sampailah beribu dia orang dapat income sebagai kita punya junior coach ataupun orang yang buat bisnes bersama dengan kita. Okay. Dan seterusnya, kita menggunakan lagi event. Usually lah, junior coach nak pergi ke supervisor, kita payah nak menggunakan just kita punya platform sahaja. Kita kena bawa mereka pergi tengok peluang yang lebih besar, mendengar daripada mulut orang lain, mendengar daripada president's team. So kita kena bawa mereka jumpa di event. Okay, spectacular, extravaganza, IoT, all these training events, bawa mereka ke situ,
untuk mereka kata ya nak jadi supervisor. Okay, dan bila dah masuk ke supervisor tu, kita kena bantu mereka untuk build funnel ini pula untuk diri mereka sendiri. Okay, so you keep building yours, keep filling up your buckets, keep doing these bases, keep doing these processes, and at the same time, bila you dah dapat active supervisors, they have to do this also. So that's why penting untuk anda faham, tahu dan nampak apa yang saya ceritakan ni, sebab nanti anda pula nak ajarkan kepada orang lain. Funnel dia simple saja guys. You are already doing it, but maybe you don't see the vision. Maybe you don't see the visual dia. Bila anda dah nampak visual ini, baru anda faham, okay, dekat atas tu memang akan ramai, lead banyak, kita boleh dapat semua. Dia akan makin kecil, makin kecil, makin kecil, sampai ke IT supervisor dia memang akan kecil. It's normal, that happens to everybody. Okay, so keep filling up these bases, keep doing the processes so that you can get your active supervisors. Okay, so itu sahaja yang saya nak kongsikan kepada anda. Nanti insyaAllah kita akan buat lagi sesi-sesi training yang lebih detail. Tapi ini adalah proses yang saya harap anda faham dan anda nampak. Mungkin ada berbeza sikit kalau ada buat nutrition club dan yang lain-lain, tak kisah. Dia akan lalu benda yang sama juga, lebih kurang. Okay, sikit-sikit je berbeza. Alright, so guys, itu saja, harap membantu. Kalau kata ada apa soalan, kalau saya post ni dekat Facebook, boleh komen dekat Facebook, komen di bawah. InsyaAllah nanti kita jawab dalam kita punya sesi training yang lebih detail. Okay, Assalamualaikum guys. Bye-bye.